Bila kita duduk pada mahsyar para hadirin semua, ingat ke gapo kapung, ingat gapo dan kapung. Cari anak yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahabatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Akhirat kelak dalam banyak-banyak gambaran tu habis. Akhirat ketika orang lari, yauma yafirru min akhihi, lari pada adik-beradik. Nampak adik-beradik lari. Dunia lah ni kalau kita tempat jauh jumpa adik-beradik, oh Allah bang adik-adik mari. Akhirat kelak akhi lari wa sahibati wa akhi, bini tok laki lari belakang. Likulli imri'in ya mana pun akhir min akhi wa ummi mok ngemok kita lagi wa abi ngepok lagi. Ini gambaran kecil, gambaran apa, gambaran ringkas bagaimana suasana yang berlaku di akhirat. Jadi ketika tu para hadirin semua, kalau kita baca ayat ni, baca dengan pandang hati, tak terasa bahawa harta banyak bagaimana pun mesti halal. Harta sikit belah mana pun tak apa, asalkan halal. Harta banyak kalau halal lagi baik. Harta banyak, pangkat tinggi, pengaruh luas, tapi mesti akhirat kalau boleh tupai kita, boleh kita tupai dia akhirat kalau tak apa. Tapi kalau harta banyak, dia jadi susah kita. Adik-beradik ramai, tapi kita buat kena ke adik-beradik. Bini seorang boleh anak, bini lain, tak balik-balik rumah. Para hadirin, hamba katakan untuk lelaki jenis lagu ni kalau boleh kuasa pada hamba godek pada lelaki, bini boleh anak tinggal.